Irfan akan mengambil sepakan ini. Jauh ke bahagian far post, dikeluarkan oleh Kerben Belfort. Masih lagi dalam kawalan Darren Lock. Ada larian daripada Fergus Tierney dan Kerben Belfort di sebelah kanan. Berjaya mendapatkan Belfort. Darren Lock meneruskan larian. Fergus Tierney sebelah kanan. Berjaya didapatkan Fergus Tierney. Bila bercakap berkenaan dengan serangan balas yang sempurna, itulah contoh satu serangan balas yang menghukum pihak lawan apabila anda gagal untuk menghentikan serangan tersebut pada tempat yang sepatutnya. Menghadiahkan lontaran ke dalam setelah tadi. Gary, satu percubaan terus sekali lagi. Wow! Sudah kita perkatakan akibat daripada kesilapan yang tidak sepatutnya berlaku. Dan dalam persaingan Liga Super dengan tahap dan juga tarafnya, anda akan dihukum. Dan itulah hukuman yang berlaku ke atas pasukan PDRM. Kerana kesilapannya. Kiranya masuk itu mungkin bakal menjadi tambahan masa yang berbeza pada perlawanan ini. Jubik! Itu perbezaannya. Perkara yang sama tidak berlaku kepada Juje Jubik yang menyudahkan peluang yang terbuka di depan mata. Juga permainan untuk Fergus Tierney yang akan mendapatkan bola ini terlebih dahulu. Fergus berdepan, berjaya untuk memintas dan juga melepaskan diri pada Syafiq Azmi. Fergus Tierney, peluang kepada pasukan Sabah. Begitu sahaja pasukan PDRM terus dihukum akibat daripada kesilapan mereka. Maka dengan ini lengkaplah trio pasukan Sabah berjaya untuk menghasilkan jaringan. Fergus Tierney, Kerben Belfort dan giliran Darren Lock pula untuk Cifuentes di belah kanannya. Pantas untuk mendapatkan larian daripada Farhan Ruslan. Peluang bagi pasukan Sabah, percubaan S. Kumaran. Dan ini dia adalah Fergus Tierney. Melengkapkan persembahan 5 bintang pasukan Sabah dengan jaringan kelima untuk Fergus Tierney.